Satu hari nanti kita akan ada persiapan jauh lebih hebat dengan pengisian industrial yang lebih menarik. Sebenarnya apa hasrat daripada YABCM tadi tu memang satu perkara yang sangat baik sebenarnya. So saya rasa memang sealiran lah sebenarnya dengan hala tuju muzium pada tahun ni dan tahun depan. Memang kita nak muzium kita dengan informasi-informasi yang tak ada sebelum ni kan. Macam YABCM pun sebut, dia kata kita kena mengangkat semula apa cerita atau apa sejarah yang tak dicatatkan sebelum ni. Actually kita dah mulakan tahun lepas lagi kan dari segi sejarah tokoh Melaka, Hang Tuah. So tahun ni Panglima Awang. So tahun depan kita akan dig lagi ataupun kita meneruskan usaha kita untuk mengumpulkan semua bahan-bahan dan juga data atau manuskrip berkaitan kegemilangan Melaka tu. So dari segi program pula mungkin kita akan lebih menonjolkan apa-apa saja yang berkaitan dengan pemuziuman dan juga warisan-warisan yang ada di Melaka.